Kita dah keluar di Batu Riti. Batu Riti tadi kita enjoy lah. Dia sebenarnya kawasan kampung je. Batu Riti ni berhampiran dengan Bedugul. Maksudnya daripada Bedugul tu kita lebih kurang 10 km. Dan hotelnya sangat murah dan juga airnya cantik. Walaupun akhirnya kita find out dekat atas daripada aliran air tu adalah kandang babi. Jadi jangan macam saya beritahu, jangan terlalu over excited. Air dia bukanlah bersih sangat, tetapi dia jernih. Kalau katakan ala tai babi pun, tapi dia diluted lah, ada air yang banyak kan. Tapi tak sanggup. Tengok kampung dia, cantik. The best time to travel dekat Bali ni ialah siang, supaya kita boleh nampak semua yang cantik-cantik. Pasal kalau tidak, malam dia memang total darkness. Banyak tak ada lampu jalan semua kan. Even ada lampu jalan pun dekat sawah mana ada lampu. Kita nampak tempat sembelih ayam. Okeylah, kita pergi pusing. Maksudnya kita eloknya kita pergi kat situ lah, pilih ayam yang segar. Dah confirm segar lah, pasal dia masa kita sembelih tu dia baru mati. Okey, kita sembelih, lepas tu suruh dia proses. Okey, dah sampai dah. Okey, asah pisau tajam-tajam, sembelih. Lepas tu tengok dia proses, buang bulu semua tu, buang isi, letak. Nak ayam bebek betul. Kalau beli satu ekor boleh? Boleh. Boleh satu. Mau sembelih sendiri? Mau sembelih sendiri? Habis dah. Lepas tu proses, bersihkan, lepas tu saya ambil. Boleh? Ya. Okey, kita dah. Yang ini yang boleh. Ya. Mas nak potongnya? Saya nak potong. Agak susah dan kadang-kadang tak meyakinkan nak cari ayam yang ada dekat dijual dan dah siap sembelih. Jadi kita okeylah ni kalau dekat Bali. Kita kadang nak beli, kita pergi dekat supermarket beli tak fresh. Lepas tu beli 2 ekor, lala 1 ekor kena buang, 1 ekor pun tak habis makan. Sekarang ni tengah nak proses ayam yang tu, dah mati je. Masuk dalam tu, buka dalam dia, organ-organ semua tak nak. Okey, potong. Jadi whole chicken tu bawa balik. Okay, walaupun dia nak campurkan ayam yang saya sembelih dengan ayam yang dia sembelih, tapi boleh bezakan kerana ayam yang dia sembelih ni semua cocok saja. Tapi ayam saya dia sembelih kelar. Dia ada beza dia. Tak adalah nanti dia tukar-tukar ayam. Okey. Mana bayar? Okay, lepas ni nak pergi beli rempah-rempah sikit. Lepas tu nak makan tengah hari. Okay, untuk seekor ayam ni harga dia RM17 RM. Tapi memang kesilapannya ialah sepatutnya sebelum sembelih, sebelum apa pun, jangan excited. Tanya dulu. Bila dah sembelih baru tanya harga berapa. Maksud saya pun dah lupa kan. Tu yang kena. RM58,000. Okay, ayam apa pun tak apa. Jom kita masak ayam je hari ni.
pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan hati. Okay, kita hari ni nak masak ayam sate goreng perasa cili kicap. Okay. Segar lagi ayamnya. Ni bumbu sate. Perkara paling best sekali, kepak KFC dia. Yang bawang yang rangup ni, crunchy. Okay, ni ayam apa? Ayam sate kicap goreng. Ayam sate kicap goreng. Kita ada tadi nak cari black pepper tak jumpa. Kalau pakai black pepper juga dah sama macam yang Cameron kan. So yang ini lain, dia ada rasa sate. Ayam baru sembelih. So kita bakar. Yang dia kenyal sikit. Bukan kenyal, lembut-lembut kenyal. Bukannya lembut-lembut reput. Yang kulit dia macam ni. Oh, dah jatuh dah tengok. Manis ni sampai ke dalam. Okay.